Sejak semalam, tular kisah seorang peniaga kecil-kecilan yang dikenali sebagai Muhammad Nur Saad atau mesra dipanggil Pak Cik Petai mencampak jualannya ke atas jalan selepas tidak dibenarkan berniaga oleh pihak penguatkuasa. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Memetik laporan dari Cosmo. Di sebalik kejadian tersebut, rupanya terselit kisah pilu yang menyentuh hati susulan kenyataan Pak Cik Petai atau Muhammad Nur yang sebenarnya sedang berusaha mengumpul wang bagi membiayai pembedahan isterinya yang perlu menjalani prosedur membuang selaput mata kiri di hospital kerajaan. Saya sekarang dalam usaha kumpul duit untuk pembedahan membuang selaput mata kiri isteri di hospital kerajaan. Anggaran kos dahulu sekitar RM1,500. Itu yang saya meniaga juga, kecil-kecilan katanya. Walau bagaimanapun, beliau masih belum berjaya mengumpul wang mencukupi meskipun menerima bantuan bulanan warga emas sebanyak RM500 sebulan. Dia berharap agar dapat terus berniaga selepas ini bagi mendapatkan rezeki yang halal buat isteri dan juga keluarga. Saya ada diberi borang bagi permohonan berniaga sementara dan akan melengkapkannya tidak lama lagi. Saya harap dapat terus berniaga selepas ini. Tambahnya, selepas kisahnya tular, Muhammad Nur telah menerima sumbangan sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.